Elakkan berhutang semata-mata untuk menyimpan emas. Masih ada mengambil personal loan untuk membeli emas atau membina simpanan. Sebagai contoh, gold bar 1 gram yang harganya sekitar RM60,000. Jika anda mampu membayar ansuran bulanan pinjaman tersebut, sebenarnya anda juga mampu untuk menabung secara konsisten setiap bulan. Dengan akaun Masgap, anda boleh mula menabung mengikut bajet sendiri serendah RM100. Dan yang penting, setiap simpanan itu adalah milik anda sepenuhnya. Jika harga emas meningkat, keuntungan tersebut juga 100% milik anda. Berbeza dengan pinjaman peribadi, sebahagian daripada bayaran bulanan adalah interest kepada pihak bank. Ini bermaksud keuntungan emas yang anda peroleh mungkin hanya digunakan untuk menampung kos faedah pinjaman tersebut. Akhirnya, anda hanya memiliki emas tanpa keuntungan yang sebenar. Belum lagi mengambil kira risiko yang jika anda gagal membayar pinjaman tersebut, ia boleh memberi kesan kepada rekod kewangan anda, malah berisiko untuk disenarai hitam. Sebab itu dalam simpanan emas, gunakan duit lebihan, bukan duit hutang. Kerana simpanan yang baik tidak sepatutnya membebankan kewangan anda. Ingat, jangan tunggu kaya baru nak menyimpan sehingga kita kaya.